Okey, terima kasih. Jom tengok dulu. Jom tengok dulu. Ada baju raya. Sini. Lain. Dia punya warna ada tak? Ini tak perlu. Dari mana? Ya, biar ni. Jom cari lagi ni. Pak, dia baju dulu. Tu? Tu? RM60. Kecil, saiz dia. Tak. Cantik dah dia punya ni. Baju saja. Kuta Royal. Dia warna seakan-akan ni. Warna dia. Ayolah, seakan-akan tu lah. Ni, ada. Dia Melayu. Berhari Raya, harapanku untuk semua, semua hubungan saudara. Sekarang kita mencari baju raya.
Okey, selepas ni tadi kita berada di Bangi Gateway. Cari susah juga dah kan? Cari susah dia baju raya, nak cari yang match. Nak cari yang match tu tak adalah dapat sama, tapi nak cari yang seakan-akan tu boleh lah, tapi susah jugalah. Okey. Sekarang ni kita keluar daripada Bangi Gateway, on the way ke next PKNS. Okey. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel Syanggu YouTube. Okey, kita dah sampai dekat PKNS Bangi. Ni tengah buat baju sekolah raya, baju raya Umi yang Adam dah ada. Corak. RM9 umur. Dah Adam. Ada Adam. Hei, bangun. Cari baju Umi tak jumpa ke ni. Kau apa tu lah? Makaron. Dah, jom. % off. Ya, ini sendiri yang berhak Bagi ni je. Oh. Macam. Okey geng, lepas pergi PKNS, beli baju raya anak isteri, siap nak cari slipper pula. Ni cari dekat Ekonsel lah. Ekonsel murah sikit. Sambil tunggu anak bini aku pergi beli slipper tu, aku kawal jap. And then masukkan PKNS tadi, belilah sampul raya.
Ini yang anak aku punya. Dia nak kartun Mobile Legend. So ni ikutlah dia nak apa. So aku beli yang ni punya. Okay. Ni Dali. Ni saja je aku beli supaya senang bila nak pergi ke kenduri ke apa, nak masuk duit apa senang, bubuh je yang ni. Okay. Pakai je yang ni. Okay, start dalam kereta. So bila nak kenduri apa, senang masuk duit yang ni, just bagi. Just tak adalah orang kata duit tu bagi macam kosong macam tu kan. So adalah sikit kan pada sampul nak bagi kat pengantin kan, okay. So ni aku standby dalam kereta. Ni memang satu pack ni aku standby dalam kereta. Satu pack ni RM4. Okay. So 3 RM10. Tadi aku dah beli 3 bagi kat isteri aku, bagi dia nak bobo siapa-siapa nak bagi ke dermaga lah. Okay, duit raya tu. Ini memang aku standby dalam kereta, standby. Okay. So stay you gang. Tengok kita sambil tunggu basuh kereta dulu. Okay. Alright. Okay kan, sambil tunggu tu kita basuh dulu kereta. Saja layan-layan dulu. Kereta baru kena jaga lah geng. Kita baru kena jaga. Style aku seminggu sekali. Hujung minggu lah. Seminggu sekali bagi dia, orang kata, kebersihan tu terjaga. So kalau ada bajet kita vacuum, tak ada bajet kita basuh luar je. Stay tune geng. Layan, mantap.